Ramai owner berdua Beza, berdua Asia, berdua Myvi. Tak sedar lagi. Kereta korang bukan dibuat untuk high speed tau. Kereta-kereta ini bawa kategori ekonomi. Fokus dia adalah jimat minyak, kurang maintenance, ringan, suspension lembut untuk keselesaan jalan bandar. Masalah dia bila bawa laju pertama, body ringan, tambah wheelbase pendek. Itu sebab mudah hilang stable bila high speed atau bila steering sudah tak dapat kawal. Kedua, suspension lembut. Semasa corner dekat laju akan rasa folding dan kurang grip berbanding dengan kereta segmen lebih tinggi. Ketiga, tayar nipis dan kecil. So, contact patch dengan jalan kurang. Braking distance lebih panjang. Yang keempat, safety margin rendah. Ia bukan tak ada safety, tapi limit dia lebih rendah berbanding kereta berat atau performance kereta. Kalau kamu tanya saya boleh pandu laju tak? Boleh. Tapi kalau ada apa berlaku kereta ini you jangan harap banyak lah Kalau guna berdua Asia, Myvi atau Beza, gunakan ikut tujuan dia. Jimat jalan bandar, kurang maintenance, jimat petrol dan bukan untuk korang kerja hospital. So korang ada apa-apa tambahan lagi sila komen dan jangan lupa follow saya, like dengan share.